Hai, Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukur sangat hari ini dapat bersama-sama dengan Syekh Nik Bakri. Alhamdulillah untuk tajuk tentang tauhid dalam kehidupan. So, saya ringkaskanlah hari ini apa yang saya perolehi adalah apa-apa pun tujuan hidup kita ni, kita kena menghala tu ke Allah. Sekalipun kita kan target syurga, tapi walaupun kita target syurga, nak ke syurga tu kerana apa? Kerana Allah. Sebenarnya nak jumpa Allah dulu. Jadi kita mungkin salah. Saya sih salah macam rupanya kita ingatkan kita nak mati tu nak masuk syurga je, tapi silap. Kita kena depan dan dulukan Allah tu dulu. Nak meninggal dunia sebab kita nak menuju ke Allah. Di akhirat nak menuju Allah, nak cari Allah. Semua sama dari kehidupan kita ni, selagi mana kita ada hayat di dunia ni, itulah dia mencari Allah. Dan apa-apa yang ditentukan dalam kehidupan ni, sama ada gembira ataupun sedih, semuanya dah Allah tetapkan. Jangan kita pernah bersungut, komplain, merungut atau mempersoalkan kenapa. Tak boleh, sebab Allah dah tetapkan untuk kita. Patutnya kita meraihkan dan bergembira dengan apa yang Allah telah aturkan dalam kehidupan kita. Sebabnya selagi mana kalau kita asyik melawan takdir, maka kita akan sentiasa menghadapi masalah. Tapi kalau kita redha dan menerima takdir Allah tetapkan untuk kita, di situlah kita akan mendapat kebahagiaan dan ketenangan. InsyaAllah, doakan saya mudah-mudahan saya dapat apply dalam kehidupan saya.